Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jalan baru sudah dibuka. Kita merasmikannya. Iya. Macam bodoh. Oh, ni pun jalan baru Mantap lah. Masih tak sihat geng Mantap. Wow, elak sikit. Takut kepala kena tiang. Baiklah. Kaki buka. Walaupun body position ke laut, pantai sajalah labu. Woo! Alhamdulillah geng. Semakin badan semakin sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah pergi klinik dah. Apa hal ni? Tengok apa dekat bawah tu? Ada kucing ke? Oh, lori, relax lori. Baik. Sesama aku pun semakin berkurangan. Suara pun semakin pulih. Alhamdulillah. Korang semua jaga kesihatan lah Musim panas ni. Panas yang like kau-kau yang panas. Ada. Cuaca pun ada mendung sikit. Siap. Weh, gelap. Tak nampak. Saya depan aku dah botak tu sebenarnya. Sorry. Saya datang dalam keadaan pantas. Minta maaf semuanya. Siapa tahu tak kat TikTok tu ada seorang mamat tu yang nyanyi lagu dangdut ke apa ke. Semuanya. Kalau aku pandang kelip bintang nun jauh di sana asyik. Kalau korang tahu komen kat bawah. Berarti tu kelakar dah. Aku tengok video dia sebab dia bawa time driving. Kelakar lah. Sabar, santai. Mantap. Pergi simple bro. Mantap. Bismillah, jangan tinggal. Cuaca tengah panas. Tayar pun dah panas. Baik. Sini kadang-kadang kereta pancung kanan, so aku tak berani. Oh, lainlah lubang tu. Gas!
dah dekat timing second VC dah. Lagi 4,000 kat aku buat second VC. Mileage motor aku sekarang dah 34,396. So biasa orang buat 20-20 kan. Hari tu aku buat awal sikit kot. Aku rasa aku buat dekat, oh macam tu je pancung aku buat dekat 18,000 rasanya. So next VC mungkin dekat, sebab tadi 28 dah boleh buat dah. 20,000 kan. 38. So ngam lah tu. Lagi 4,000. Sebab motor pakai hari-hari kan. So kena jaga lah sikit. Lagi awal lagi bagus lah. Sebab first time tu SIM aku tak tukar langsung. Baru 18,000 kan. Cara pemanduan aku pula sikit punya berhemah. Mana ada red line selalu. Kadang-kadang tu yang SIM tak tukar tu. Dia ada lari tapi cuma sikit je lah. Masih dalam spek service center kata. Aku pun ikut je lah kan. Tapi kalau by right dah buka tu dah check, tukar je lah kan. At least dah ada lari tu, tukar je kan. Dia tak tukar nak buat macam mana. Aku hari tu kena dalam 1,005 siap servis tu. Rosak ke motor bang, alah kesiannya. Sorry. Sesama. Dia naik motor kan, hidung aku berair tu. Kalau dekat office ke dekat rumah ke okey hidung aku ni. Gantung gear dulu. Cakap mantap pun marah. Asal tu. Relax brother. 250 je pun. Beria siap mama ni. Entahlah orang nak cakap apa. Sorry lah tu. Kahak tersekat. Aduh. Mantap. Kita berhenti sinilah. Kaki tak sampai. Kita letak kaki kat divider. Oh, sampai. Hehehehe. Tak jadi pula macam. Okeylah kan, video pun sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada sudi menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.